Pasar seni dia, pasar seni. Abang amazed dengan pelbagai sesuai. Tempat ni sesuai. Mengejutkan lah. Labar. Bukan dulu. Abang amazed lah dengan karya orang Melayu. Abang amazed. Karya orang Melayu. Dapat lain tu. Bunga-bunga cantik tu. Amazed. What? Bukan macam sedih kan? Kau rasa? Tak ada. Tak rasa. Macam cara throw hit lah, throw hit. Ya, bodoh jangan lah. Takut hit. Macam throw hit lah. Tak, kan dia memang tu. Tapi itu tu. Tak lah, tapi memang air pagi refreshing kan. Lega kan. Dia menyusahkan lah. Kejap. Konnichiwa. Cafe lah? Ya, cafe. Lihat serablu. Rasa di Jepun sekarang ni. Dia solid tau. Kita bincang solid ni. Macam nampak tu lah. Wow. Minum macam ni tau. Sorry. Kau ni ni dia tu. Aku minum teh. Yang aku ajar kau macam nak minum espresso. First kali nak minum espresso, kau kena nampak krema atas ni, yang krim atas tu. Kau kena gaulkan dia. Just bagi dia campur. Sebab atas tu tak sedap tau. Alright. After that, just hirup lah, minum. Tak kuat tau. Rasa kuat. Kuat tapi sedap. Tapi ya, solid lah. No, it's not bad. It's not bad cuma. Just enjoy ya. Very hot. Sakit. Kat. Sakit. Itu yang tu. Konnichiwa. Itu yang tu.
Apa lagi Komawa. Komawa tu Korea. Air dia okey, dia tak panas. Dia tak sedap. Enjoy bro. Sakura, tengok Sakura belakang. Sekarang musim dia guys, sekarang musim dia. Hello ladies and gentlemen. Sekarang ni kita nak minum kopi ya. Awkward. Tik kanan. Tengok apa yang ada. Right, kita nak cari kafe tapi kita masalah besar. Kita tak tahu kafe apa yang ada ni. Ini gamble je. Satu lagi masalah dia semua tulisan Cina. Racist eh? Bukan Melaka. Oh dia was-was. It's okay. Ini ada corner pula. Ada agak. Okay, nak try minum agak. Nak try? Hidup tu? Hidup lah? Belakang ni ada ni juga. Tengok lah. Orang Ganu. Sikit Ganu. Orang Ganu nak review ke? Try lah air ni. First time lah try kopi. Kopi sendiri. Kopi sendiri dekat negeri luar. Try je bro. Bismillah. Tak tahulah bagi kau strong ke tak. Tapi untuk aku strong. Dia ada gula tak? Ada gula. Ada. Tapi cantik tu dia punya atas tu. Aku rasa dia pakai pump macam yang fresh press tadi tu. Tapi dia just susu dia bagi. Bismillah. Ayo. Oh standard kopi O kalau kau pergi macam kedai-kedai Melayu mamak itu. Cuma beza dia sebab dia ada foam atas tu. Dan aku boleh buat kat rumah. Aku jual minum kopi tu. Bagi aku kuat agak. Senang lanjut lah. Lanjut lah. Tapi banyak lagi kedai kopi nak pergi. Apa? Aku juga minum kopi. So capacity caffeine aku rasa boleh masuk banyak air. Tak tu kubur ke memang collection batu nisan? Kubur? Ya Allah, memang kubur lama. Kau baca tu? Betul Ya, ya Allah. Aku datang tak baca. Jom kita ziarah makam Hang Kasturi. Tiba. Makam Hang Kasturi. Tapi diorang dah buat air. Aku tak boleh cari. Oh, sorry. Okay guys. Hari ni hari ni kita nak minum air favourite aku. Air chai. Nampak tak? Bodoh aku. Tak dia orang-orang macam ni tau. Kan aku macam ni. Chai tea. Chai tea. Berapa kali dah korang dapat? Weh banyak tu. Ini dah jadi Oreo. Oh shit, what the heck? Ini rasa Azim. Ilmu. Saya nak ajar satu perkataan Cina kat korang. Perkataan baru lah. Tak adalah baru sangat. Dia basically basic gila. Okay. Sebab tadi kan solat kan ada kat Cina kat belakang tu kan. Tu dia tulis tu tepung Cina. Confuse saya proses whether you Chai. Minum. Bismillah. Oh. Ada sebab. Okey ni yang betul lah ni betul chai. Ni buat betul. Cepat eh. Kat atas tadi. Ni. Macam ni tadi. Kan. Gambar tangga pun. Terjatuh. Sangat coklat. Sangat coklat. Aliknya aku tengok TikTok melawaskan dengan cara sampaikan. Kalau tak lah pula.